Jom. Ya, ya. Okey, jom. Kita gerak ke surau. Okey guys, kita nak pergi tengok lembu sebelah korban sama korban dari kita orang. Jom. Ya, ya. Okey, jom. Kita gerak ke surau. Tengok lembu sebelah korban. Pegang dik. Tunggu kakak. Balik adik. Balik. Oh. Kakak. Ramai orang guys, ramai orang. Nak pergi mana dek? Nak pergi mana dek? Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okey, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okey guys. Perhatian sekali lagi kepada peserta-peserta dan kepada pemandu atau wakil peserta sila. Wah. Alah dia. Cuba. Mana tu? Okey. Cuba. Cepat, alamak tak dapat. Cepat. Kakak. Adik. Aduh, tak boleh jauh. Ha, cepat. Sini. Tengoklah ni. Ha. Wah. Nabi Ibrahim memberi teladan cinta saat perintah Tuhan lebih tinggi dari rasa. Bukan tentang kehilangan yang dipertanyakan, tapi tentang iman yang rela dikorbankan. Kadang yang paling berat bukan memberi harta, tapi memotong ego dalam dada. Belajar ikhlas walau hati terluka, karena ridha Allah lebih mulia. Allahu Akbar, gema memenuhi udara. Idul Adha datang membawa cahaya, berbagi cinta kepada sesama. Yang lapar tersenyum hari ini bersama. Labaik Allah, hati kembali berserah. Hilangkan sombong, dengki dan amarah. Biar hidup tak hanya mengejar dunia, tapi pulang membawa cinta padanya. Pisau tajam bukan untuk kesombongan, kurban hadir melatih keikhlasan.